RM100 bila nak kaya? Assalamualaikum semua, selamat datang ke YouTube channel Aizat Arfa. So sekarang ni bulan puasa, Cap tak ada tenaga sangat nak buat video panjang-panjang. Tapi minggu ni Cap nak cover berkenaan dengan frequently asked question, ataupun dengan bahasa Melayunya soalan-soalan yang selalu ditanya oleh Cap lah berkenaan dengan robot Cat Nova ni. So biasa soalannya sangat biasa sekali untuk semua orang yang DM Cap lah. Berapa nak start? Dan ada beberapa soalan lagi, soalan yang sama juga atau lebih kurang, Cap, RM30 boleh start? RM50 boleh start? Jawapan dia yes, boleh guna. Tapi yang kita kena tekankan sekarang ni, adakah robot Cat Nova boleh survive? Jom kita backtest. Okay, come on lah kan. Deposit RM100, RM50. Ada yang sampai tanya soalan sampai RM30. Okay lah, okay, kita buat backtest lah. Kita buat backtest RM30 maksudnya berapa? Kalau kita convert daripada ringgit kepada US dollar, berapa dia akan jadi? So sekarang ni of course lah, ringgit kuat sikit kan. Kita buka kalkulator lah. RM30 bahagi dengan 3.9 hari sekarang, so lebih kurang dalam 7.69. Okay, so kalau 7.69, okay, RM30 ni saya backtest ni $7 dalam lebih kurang 700. Sebab kita dah convert kepada icon scene kan, kita run robot Cat Nova dalam icon scene. So jom kita backtest RM30 boleh survive ke tak. Kita ambil mood paling rendah, turbo kita off. Okay, so kita tengok survive ke tak. Kita tak payah test lama-lama lah, kita test sebulan je dulu. Yang ni kita test sebulan je dulu, kita tengok survive ke tak. Lebih kurang lah kita test. Surprisingly masih boleh survive. Okay, masih boleh survive. Robot pun grow. Okay, daripada total deposit $7, dia jadi total net profit dia 831. 100%. Tapi tengoklah dekat drawdown dia dekat sini ni. Maximum drawdown dia ni 63%. Ataupun amount floating dia dah jejak sampai 900. So maksudnya kalau awak run dengan RM30, anytime robot tu boleh kaput. Ini bukan Cap cakap kosong ni. Ini maksudnya, ini kita dah backtest, anytime dia boleh gone. Kita test lagi sebulan kita tengok. Memang robot boleh hidup sebab dalam ni ada SOP yang kita dah memang tune kau-kau dah untuk jalan dekat goal. Cumanya dah tak ada buffer langsung, anytime boleh gone. Kita tengok sini. Initial deposit 700, profit 400. Mana yang nak kena cari, nak tunjuk awak robot ni boleh MC anytime ni. Sekejap, kena cari bulan yang boleh MC. Biasa kita nak cari bulan yang boleh survive kan. Sekarang ni Cap nak tunjuk kat awak bulan yang robot boleh MC. Survive lagi bulan 4. Kita test pula bulan 5. Ni $7 Ini saya nak cakap kat awak, robot ni boleh anytime MC. So saya tak sarankan dekat awak untuk janganlah depo RM30. At least depo lah RM300, RM400 dalam $100. Oh seronok, bulan 4 pun survive. Macam mana ni? Tak boleh ni, tak boleh setting RM30, tak boleh pakai RM30 anytime boleh. Kita test bulan 6 pula, apa jadi? Nampak? Bulan 6 tak survive. Maksudnya akan ada masa yang awak terlalu nak bergantung dekat luck. So pada Cap sebagai seorang robot trader, you guys tak boleh terlalu bergantung dekat luck. Sebab luck ni dia tak selalunya ada. Biasanya banyak sway je. At least RM100. RM100 lebih kurang dalam RM100 bagi 3.9 25. Itu pun tak shock dia tak, maknanya awak tak boleh tidur dalam keadaan tenang bila robot ni run. Tengok okay, ni bulan 6 RM30 gone. So kita test dengan RM100 lebih kurang dalam $25. Kalau kita tukar kepada sen account, dia akan jadi 2,500. Dia akan ada 2 extra kosong. $25 masukkan je 2 kosong kat belakang, so dia akan jadi 2,500 sen dolar. Loss juga. So berapa? Jom kita tengok. 150. Ini saya main dah level-level rendah sangat dah ni. Tak recommend tengok RM150 kan. Kita test $3,800, $38. Ini modal RM150. Tengok survive ke tak. Survive ke tak survive. Pun rugi juga. So at least you kena run dalam $100 ke, atau ke tengok kita run dalam keadaan $100 $100. Barulah dia ada peace of mind. Dia akan ada buffer supaya robot tu boleh bernyawa waktu floating.
Tengok, dah cantik graf dia. Kita tengok drawdown pula. Maximum drawdown baru 18%. Simple. Tak susah. Awak just kena cari $100. Lagi tak ada $100 tu, cuba menahan nafsu daripada nak pakai robot Canova ni. Cap, kalau nak pentingkan sales, nak pentingkan orang kata banyaknya orang pakai robot Canova ni, saya akan cakap je okey RM30 jalan. Tapi sebab memikirkan yang kesinambungan robot ni orang boleh pakai dan orang boleh buat duit, tolonglah janganlah pakai dengan capital rendah daripada $100. Pastikan $100 ke atas. Barulah bila awak backtest, tengok macam ni awak backtest. Awak backtest dalam keadaan yang nampak dia punya drawdown dia tu santai, awak masih boleh hadap, awak tak berdebar. Tolong lepas ni jangan tanya dah soalan RM30 boleh guna tak? Okay, stay tune. Jumpa lagi. Assalamualaikum.